Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah keindahan langit di atas kita. Pernahkah kita terfikir bagaimana ia berdiri tanpa tiang? Segala sesuatu di dunia ini tanda yang menunjukkan kehebatan penciptanya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allah jualah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sebagaimana kamu melihatnya. Demikian ia bersemayam di atas ar-rasy dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Bukan itu saja, bumi yang kita pijak ini stabil kerana adanya gunung ganang sebagai pasak. Allah sebut dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi sentiasa terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pancar pasaknya? Jadi apa beban kita berbanding kehebatan ciptaan ini? Tugas kita hanyalah memperbanyakkan tasbih dan mengenali Allah dengan lebih dalam. Hanya dengan mengingatinya, hati akan menjadi tenang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.